Okay, hai. Bagi yang bertanya berkenaan dengan kami punya projek untuk My Cafe Post. Okay, macam yang kami sebelum ni update, kami ada inform yang kami dalam proses nak siapkan satu projek. Yang this one adalah projek yang menggunakan VBA. Okay, lebih advance lah dalam Excel. So, this project adalah sesuai untuk mana-mana bisnes yang nak guna pakai secara sistem kita klik dan automatic record tanpa kita perlu insert a new row or something macam sebelum ni yang kami pernah buat basic lah. Okay, this one My Cafe Post. Okay, kami masih lagi dalam proses nak sketch and then proses untuk try and error. Okay, untuk My Cafe Post ni dia akan ada bahagian lebih kepada kita punya dashboard. Okay, bahagian hadapan, okay, homepage. And then dia akan ada bahagian main order dekat sini. Okay, so dia akan automatic lah klik apa yang kita klik dekat bahagian dashboard tadi, this one. So nanti dia akan macam contoh kita, okay, untuk today new dine in, dia akan automatic berubah take away. Okay, apa yang kita klik dekat sini dia akan keluar dekat bahagian kita punya receipt lah, something lah. Okay, kita punya receipt page. And then bila kita klik saja gambar for that product atau item, so nanti dia akan keluar. Kalau double klik, maksudnya kali kedua kita klik, dia akan keluar pada 2 unit lah. Okay, begitu juga dengan produk lain lah. Ada lagi bahagian-bahagian, this one category something lah. So yang ni kita buat lebih kurang sama dengan sistem yang ada di kedai. Cuma yang tu lebih advance, menggunakan barcode scanner something kan. Yang tu kami tak move forward lagi lah kat ratu. Cuma lebih kepada klik and then dia akan automatic masuk, okay, automatic add on dalam list. Okay, so nanti bila kita save that order, so dia akan automatic keluar berapa dia punya bayaran yang kita perlu bayar, kalau ada discount something. Okay,